Branding zaman teknologi ni sangat penting lah. TikTok ni orang tak follow pun, as long as orang reach kita punya content tu. Nak orang reach kena content yang berkualiti. Nak content berkualiti kena ada ilmu. Nak ilmu kan. Dan bila dah ada follow, adakah bila kau buat juga content, confirm akan ada orang tengok? Instagram sekarang dulu lah confirm. Nampak guys, tu problem. Sebab tu kadang-kadang ada reels yang topik tak best, view aku 100k, topik best mau 1 million. Apakah kesan positif? Apakah kesan positif yang orang dapat dari social media, especially macam Eden dia cerita di dalam podcast akan mungkin podcast akan post dulu daripada tahun 2019 sampai 2025 dah 6 tahun and dah jadi jutawan. So function lah personal brand ni. Function. Personal branding zaman teknologi ni sangat penting lah. So kalau orang tu dia ada was-was, kau recommend personal brand? Sangat recommend. Okay, kau boleh cerita sikit macam mana kau make money pada social media? Secara kalau sekarang make money caranya is meniaga lah. Dengan orang kenal aku, kita dah bina trust kan, orang trust. Jadi orang akan beli lah. Dia kalau dua je, kalau kita tak boleh nak famous atau kita tak nak, mungkin ada orang tak nak buat personal brand sebab dia tak nak famous. So buat macam Palm Western, staff dia yang famous. Jadi naikkan brand Palm Western. Tapi macam staff tu yang lari? Staff lari, buat kontrak. Tapi susah lah benda tu sebab at the end of the day semua orang ada jalan masing-masing kan. Kalau kita nak buat personal brand, kekal tu kita jadi benefit tu untuk kita sampai bila-bila. So maksudnya kita boleh buat apa je. Ya, betul. Sebab kalau tengok Eden hari tu dia keluarkan baju, so mula dia orang kenal, lepas tu dia buat paid review. Dia buat paid review guys, and payment paling besar yang terima sebelum dia launch produk is RM15,000. Yes. RM15,000. Keep in mind, ada certain orang takkan dapat buat RM15,000 dalam sebulan semua hidup dia. Ada orang yang macam tu kan. So dengan personal brand je, Eden reach RM15,000 dalam satu job. Tapi lepas tu buat bisnes sampai jadi jutawan lah. Macam mana final kau buat? Umur berapa aku jadi jutawan dia? Umur first million aku buat pada tahun 2022. First million. Umur berapa? Sekarang 28, 22, 23, 25. Oh yo. 25. First million 25. Aku 25 tak ada lagi sejuta. So either dua je. Either aku kena buat tulis buku, ataupun aku kena start ni lah, buat video green screen belakang dengan beg kuning punya produk lah. So boleh cerita final kau, sebab aku cara kau buat promote produk kau unorthodox lah. Kau akan letak siapa-siapa kat belakang kau apa kadang-kadang, ataupun kau akan review isu orang random. Lepas tu solusi dia kau akan letak buku kau kan, kau apa pusing jadi solusi kan. Macam mana kau boleh strategisekan benda tu sebagai kau punya marketing funnel? Sebab benda tu apa yang orang nak tengok, maksudnya isu tadi tu. Okay. Kita kena tahulah apa benda yang akan attract orang untuk tengok sebenarnya. Dan apa benda yang boleh relate dengan produk kita. Contoh kadang-kadang kalau kita nak ambil, dia tak semua isu semasa boleh dijadikan sebagai hook untuk kita promote produk. Contoh kalau kita jual minyak rambut kan. Ambil lah contoh isu semasa ada orang cerita diceraikan kerana botak. Contoh diceraikan kerana rambut gugur. Contoh. Jadi benda tu kan isu semasa tengah boom. Kita relate lah. Kalau korang ada masalah rambut, isteri ikhtiar dengan cara ni, dengan minyak rambut ni, insyaAllah isteri tak tinggal apa, insyaAllah bini kau tak lari ya. Tu macam random case lah. Aku selalu lebih digilai apabila botak. Tu aku punya case lah. So aku nak tanya satu benda. Selalu kan kalau kau buat video randomly macam topik-topik tadi tu, pasal kau letak video beg kuning, adakah dia punya conversion tinggi tanpa ads? Boleh pergi sebab juga. Kita dah ada branding. Walaupun kita topik tu random, walaupun bila kita target kan dia boleh pergi. And video yang paling make most money adalah video apa? In terms of beg kuning kau pernah buat? Ingat paling make money paling convert lah isu lepas tu beg kuning. Lepas tu anggaran berapa juta views? Ratus ribu view. Tapi convert. Ada video yang juta tapi tak convert macam tu? Ada juga yang tak power sangat kan. Sebab tu aku selalu bagi aku tapis lah siapa yang nak join community ni. Aku cakap dengan awal, kena ada produk, kena ada servis,
ataupun kena ada something untuk offer lah. Kalau setakat masuk kosong, memang tak akan make money dari social media. So the best way is untuk orang tu dia dah ada something yang dia nak offer, supaya dengan script kita bagi dia just boleh make money terus lah. Kau rasa macam personal brand ni untuk semua orang? Sebenarnya semua orang boleh buat. Ya. Tapi tak semua orang mampu buat. Pak, semua orang boleh ada personal brand, tapi tak semua orang mampu. Siapa yang tak mampu dan siapa yang mampu? Orang yang tak boleh sabar, tak layak lah, tak mampu lah nak buat. Dia kena sabar lah. Personal brand zaman sekarang is, dia kena ada strategi yang betul, dan dia kena ada kesabaran lah. Buat je. Kita tak tahu video mana yang kita buat, kadang-kadang kita dah plan elok-elok, tak jadi, tak naik. Kan? Dan kena sabar. Diorang video dia yang ke-10 baru naik. Tengok Khairul Amin lah contoh. Dia nak naik berapa lama kan? Dan berapa tahun dia buat, tak naik pun. Kan? Tapi lepas dia tukar cara, dia dah study bagaimana cara nak attract orang, baru akan naik kan. Jadi kalau tak sabar, tak boleh lah. Tak sabar. Tak sabar dan tak ada yang tak ada guru lah. Kena ada guru lah sebenarnya. Oh, guru kau siapa? Guru aku adalah pengalaman aku sendiri. Kau special lah. Special lah. Okay. Tapi ada juga So korang tak ada guru kena masuk lah community kan. Tapi aku refer juga. Aku tak ada guru sebagai direct macam aku belajar. Tak. Aku tengok social media dan aku banyak try and error je. Tapi lambat. Try and error ni lambat. Kita akan langgar dinding banyak kali. So korang pun boleh je lah buat sendiri tapi lambat lah. Lambat. So korang nak cepat korang kena join lah. And last soalan aku cakap macam ni dengan diorang. Dulu punya social media lain tau. Zaman Instagram, sekarang zaman TikTok. Instagram kalau ada follower, kau post orang akan tengok. Betul. TikTok telah mengintroduce something yang baru, which is hanya quality yang akan menang. Ya. Betul. Kau setuju tak sebagai seorang yang dah pernah dalam, aku tak ada zaman Instagram tau. Aku masuk zaman TikTok. Betul. So apa pendapat kau tentang yang telah berada di kedua-dua zaman dan mana yang kau prefer? Setuju tu. Zaman TikTok ni lagi dia welcome semua orang. Dia jangan risau kau tak handsome ke apa kan. Kau layak untuk dapatkan 1 million view kat TikTok. As long as content quality. So beza dia apa dua tu? Bezanya kalau Instagram ni dia penat sikit. Penat gila sebab kita nak kena pulun betul-betul sampai orang follow. TikTok ni orang tak follow pun, as long as orang reach kita punya content tu. Nak orang reach kena content yang berkualiti. Nak content berkualiti kena ada ilmu. Nak ilmu kena ada guru. Adakah dulu tak perlu kualiti sangat? Perlu juga. Tapi dia tak menjamin orang reach kita. Faham tak? Kita buat power-power, dia tak jamin orang boleh reach kita punya content. Faham tak? Ya. Dan bila dah ada follow, adakah bila kau buat juga content, confirm akan ada orang tengok? Instagram sekarang? Dulu confirm. Nampak guys, tu perbezaan dia. Confirm orang tengok. Sebab memang dia perlu. Sekarang ni basically dia tak nak bagi kita selesa lah. Betul. Alright. Thank you so much. Instagram pun ada Reels sekarang. Tapi dia tak sama kan? Dia tak sama, cuma dia FYP juga. Sebab tu kadang-kadang ada Reels yang topik tak best. View aku 100k. Topik best mau 1 million. Kau letak ni shop tu ke? Shop tak. Asal? Reels tak. Asal? Tak tahu macam mana cara. Kau ada shop ke? Ada shop kan? Ada tapi dia susah. Dia pergi kat website, bukan direct buying kat situ. So view kosong je lebih kurang? Macam mana? View kosong je lah. Maksudnya? Kan kalau kau buat video TikTok kau dapat duit daripada beg kuning. Ini tak ada kosong. Instagram yang tak ada apa. Shopee affiliate lah Instagram. Shopee story. Itu penting personal brand ni. Kita promote apa, orang trust kita, orang beli. Boleh buat income Shopee affiliate. Kau pun buat 40,000 dari Shopee affiliate. Sebulan gila guys. So siapa yang tak ada produk pun tapi ada pandai bila korang dah pandai hasilkan konten ni, korang boleh just bagi tahu apa yang korang pakai pun boleh buat 40,000. Tapi itu scale Eden lah. So thank you so much Eden. Sebab bagi tahu orang betul-betul yang personal brand. Yes. So InsyaAllah guys, jumpa kat episod akan datang. Assalamualaikum. Baik.